hadis hasan musyarikat dengan hadis sahih pada sama-sama bisa beramal dan berhujjah, berdalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa hasiluhu anal murtada fi hadil hasani anahu ma ittasala binaqli adlin qala dabtuhu ghaira syadid wala mu'allalin wal hasanu yusyariku asahiha fil amali bihi wa ihtijaji inda jami'il fuqaha'i kama fahamahul iraqi min kalamil khatabi wa inda aksaril ulama'i minal muhadithina wa ghairihim wa huwa biqismaihi mulhaqun fil ihtijaji bi aqsamil sahihi wa illam yulhiqhu radabatan bal qala ibnu salah min ahli hadithi man la yafrudu naw'al hasani wa yaj'aluhu mundarijan fi anwa'il sahihi li indirajihi fi anwa'i ma yuhtaju bihi wa huwa zahiru min tasrifatil hakimi lakin man samahu sahihan la yankiru annahu dunahu fi hadha ikhtilafun fil makna dunal ibarati. Dan bermula kesimpulannya kalam Ibnu Salah itu bahawa yang diridai atau yang meridai pada had Hasan itu bahawa sesungguh Hasan itulah ma yang bersambung ianya dengan nakal orang adil. Lagi sedikitlah dhabitnya Hasan kecuali atau selain yang syad, selain ketiadaan yang syad dan ketiadaan yang diilatkan. Dan bermula Hasan itu musyarikat ianya Hasan akan sahih pada beramal dengannya Hasan dan berhujjah di sisi semua fuqaha sebagaimana yang telah memahami dianya oleh Iraqi daripada kalam Khatabi dan di sisi kebanyakan ulama daripada muhaddisin dan lain daripada mereka. Wahuwa dan bermula dianya Hasan beserta dua pembahagiannya Hasan itu dihubungkan pada berhujjah dengan apa dihubungkan dengan pembahagian sahih. Walau tidak dihubungkan dianya Hasan akan sahih pada kedudukan, bahkan berkata oleh Ibnu Salah sabit daripada ahli hadis, sebahagian daripada ahli hadis itu siman yang tidak mengasing ia nyaman akan Nok Hasan dan menjadikan ia nyaman akan Nok Hasan akan tamam masuk dalam Nok Sahih, karena masuknya Hasan dalam Nok itu pembahagian yang dihujjahkan orang dengannya wahwa dan bermula dianya indirajihi fi anwa'i itu zahir daripada tindakan hakim atau kalam hakim. Akan tetapi bermula siman yang menamai ia nyaman akan Hasan akan sahih itu tidak mengingkari ia nyaman
akan bahawa hasan itu di bawah sahih. Maka bermula ini menamai itu ikhtilaf, perbezaan pada makna ketiadaan ibarat perkataan. Lanjutan surah yang di belakang. Wahasiluhu, ini kata syarih, iaitu pensyarih. Kesimpulan perkataan Ibnu Salah di belakang. Ya, kesimpulan kalam atau perkataan Ibnu Salah di belakang, iaitu yang meridai. Ini kalau kita lihat karinah atau kata-kata kitab di belakang, Murtada ini ialah Ibnu Salah. Jadi sesungguhnya yang meridai pada had hasan, yaitu yang diridai pada had hasan ini, hasan li dzati, dengan bukti tiga kait di depan. Jadi kesimpulan kalam atau perkataan Ibnu Salah di belakang, hadis hasan li dzati ialah hadis-hadis yang ittasala, sanad hasan li dzati bersambung. Berarti tiada perawinya yang gugur. Sanad itu perawi, iaitu perawi hasan li dzati tidak ada yang gugur. Binaqli adilin, maknanya iaitu dengan yang membawa hadis dari atas sampai ke bawah ialah orang adil, atau lebih mudah dipahami, perawi hadis hasan li dzati tidak ada yang gugur dan perawinya orang adil, jelas. Qala, sedikit dhabitnya. Ini maksud sedikit dhabitnya. Dhabit perawi hadis hasan maksudnya tidak sempurna seperti perawi hadis sahih, atau dhabit perawi hadis hasan di bawah dhabit perawi hadis sahih. Jelas kan? Dhabit ini menghafal. Jadi hadis yang dia rawi disimpan dalam akal, dhabit pada akal, itu disimpan pada akal dan di dalam buku atau kitab, ditulis pada di dalam kitab. Jadi dhabit perawi hadis hasan li dzati di bawah perawi hadis sahih. Ghaira syadin, yaitu maksudnya hadis hasan li dzati ini bukan hadis syadz. Kalau hadis syadz, yaitu perawinya seorang diri dan menyalahi perawi yang banyak, itu hadis syadz. Tapi kalau hadis hasan li dzati bukan hadis syadz, itulah maksud ghaira syadzin. Jelas kan? Wala yu'allalin, hadis hasan li dzati juga perawinya tidak ada ilat, tiada cacat. Atau lebih gampang dipahami, perawi hadis hasan li dzati tidak ada yang fasik, jelas. Karena kalau fasik ini terjadi ilat atau membuktikan ilat. Ilat ini satu penyakit, satu kekurangan, satu penyakit, satu kekurangan. Salah satunya ya fasik. Makanya hadis hasan li dzati perawinya tidak ada yang ilat, jelas. Wa hasanu yusyariku sahiha fi amali bihi wa ihtijaji. Hasan musyarikat dengan sahih, hadis hasan musyarikat dengan sahih, musyarikatnya pada beramal. Jadi soal beramal bukan cuma hadis sahih, hadis hasan juga begitu. Jadi hadis hasan ini musyarikat dengan hadis sahih, sama-sama bisa beramal dan sama-sama bisa berhujjah syar'i dengannya.
Di sisi ulama fuqaha. Di sisi ulama fuqaha, hadis hasan ini musyarikat dengan hadis sahih. Sama-sama bisa beramal dan sama-sama bisa berhujjah syar'i. Jadi kalau kita berhujjah bukan cuma dengan hadis sahih. Berhujjah syar'i bukan cuma dengan hadis sahih. Hadis hasan juga bisa berhujjah. Hasan lidati maksudnya. Sebagaimana yang telah dipahami oleh Iraqi daripada kalam Khatabi. Dan di sisi kebanyakan ulama muhadisin juga begitu. Hadis hasan musyarikat dengan hadis sahih, yaitu sama-sama bisa beramal dan sama-sama bisa berhujjah. Di sisi ulama muhadisin juga begitu. Hadis hasan ini musyarikat dengan hadis sahih. Musyarikat dengan sama-sama bisa berhujjah dan bisa beramal. Hadis hasan tadi kan hadis kuat juga. Walaupun tingkatnya di bawah hadis sahih, walaupun begitu, tapi bisa beramal dan bisa berhujjah. Jadi bukan cuma hadis sahih saja yang bisa berhujjah syar'i. Jangan ditipu oleh Wahabi. Wa huwa biqasmaihi wa huwa. Ini tafriq, ini kalam tafriq. Kalau memang berarti hasan musyarikat dengan hadis sahih pada sama-sama bisa beramal dan berhujjah, maka pahamnya hadis hasan beserta dua pembagiannya. Hadis hasan beserta dua pembagiannya. Dua pembahagian hadis hasan iaitu hasan lidati dan hasan lighairi. Jadi hadis hasan beserta dua pembahagiannya itu dihubungkan dengan pembahagian hadis sahih. Disamakan dengan hadis sahih. Disamakan dengan hadis sahih. Sebagaimana hadis sahih bisa berhujjah syar'i, hadis hasan juga begitu, bisa berhujjah syar'i. Makanya kesimpulannya, kalau memang hasan musyarikat dengan sahih pada sama-sama bisa beramal dan bisa berhujjah, maka pahamnya hadis hasan disamakan dengan hadis sahih pada sama-sama bisa berhujjah syar'i. Keduanya hadis hasan, pembahagian hadis hasan kan ada dua, hadis hasan lidati, hasan lighairi, sama. Apakah hasan lidati atau hasan lighairi, sama, disamakan dengan hadis sahih, yaitu sama-sama bisa berhujjah syar'i. Jelas? Di depan lagi, walaupun meskipun hadis hasan ini kalau kedudukannya di bawah kedudukan hadis sahih, walaupun kedudukannya di bawah kedudukan hadis sahih, terserah. Walaupun kedudukannya di bawah kedudukan hadis sahih, yang penting berhujjah. Bisa enggak berhujjah syar'i? Kan yang penting bisa berhujjah, walaupun kedudukan hadis hasan di bawah kedudukan hadis sahih. Bahkan berkata oleh Ibnu Salah. Apa perkataan Ibnu Salah? Sebahagian ahli hadis memasukkan hasan ini, tidak mengasingkan pembahagian hasan daripada sahih, yaitu hasan ini dimasukkan di dalam pembahagian sahih. No ini kalau bahasa ilmu mantik, no adalah di bawah jenis. Jadi no hasan dimasukkan dalam aksam sahih. Dimasukkan di dalam aksam sahih. Dalam nok sahih. Jadi ada sebahagian ahli hadis, mereka tidak mengasingkan nok hasan ini. Tidak mengasingkan satu nok sendiri. Berarti pahamnya hasan ini dijadikan di dalam nok sahih. Jadi kalau hasan dijadikan dalam nok sahih, maka aksam hadis ada dua. Yang pertama
sahih hasan. Yang kedua yaitu hadis dhaif. Jadi kalau pendapat sebahagian ahli hadis ini, hasan ini satu nok dengan sahih. Kalau satu nok dengan sahih, berarti pembahagian ilmu hadis ada dua. Pembahagian hadis ada dua. Ada dua nok. Satu nok iaitu sahih dan hasan. Satu nok lagi iaitu hadis dhaif. Kalau pada pendapat sebahagian ahli hadis ini. Ya, jelas kan? Tapi walaupun mereka menjadikan hasan ini satu nok dengan sahih, tapi tidak mengingkari mereka bahawa hasan ini tetap di bawah hadis sahih. Walaupun hasan dijadikan dengan sahih satu nok, dijadikan hasan ini dengan sahih satu nok. Satu nok ini satu tempat, satu pembahagian daripada pembahagian hadis. Hadis terbagi dua. Kalau pendapat ini kalau pendapat sebahagian ahli hadis terbagi dua, ilmu hadis terbagi dua. Nok pembahagian pertama iaitu sahih dan hasan. Pembahagian kedua iaitu hadis dhaif. Walaupun pendapat ini hasan disatukan dengan sahih, tapi mereka tidak mengingkari bahawa hasan tetap di bawah hadis sahih, tidak setingkat dengan hadis sahih. Jelas? Berarti ini cuma perbedaannya perkataan, bukan makna. Inilah ala sawab fahada ikhtilafun fi makna duna ibarati. Ini la ala sawab seperti yang di dalam, yaitu perbedaannya bukan makna tapi perkataan. Kalau perkataan pada ibarat, perbedaannya pada ucapan atau pada perkataan. Hasan dengan sahih yaitu beda. Hasan dengan sahih ya beda kan? Kata-kata hasan dengan sahih sama atau enggak? Sahih, coba lihat hurufnya, beda kan? Dengan hasan sahih beda. Kalau pada ucapan ya beda, tapi kalau makna tidak beda. Maknanya apa? Sama-sama bisa berhujjah. Berarti simat ini walaupun hasan dijadikan dalam satu pembahagian sahih, dalam golongan sahih, tapi tidak mengingkari bahawa hasan di bawah sahih. Hasan tetap di bawah sahih. Berarti cuma perbedaan ini perbedaan ucapan, hasan dan sahih. Ini beda pada perkataan, tapi maknanya sama, yaitu sama-sama bisa berhujjah. Jelas? 3 kamu ulang. Wahasiluhu, kesimpulannya lagi. Kesimpulan kalam Ibnu Salah beserta tambahan yang ada tambah bawah tu. Tambahan iaitu selamat daripada taklil dan syad. Jadi kesimpulan murtada yang diridai ba'had hasan lidati, yang diridai dengan hasan lidati. Berarti ada murtada itu nyatakan dalam perkataan ikut iaitu Ibnu Salah. Ibnu Salah. Karena ikut Ibnu Salah. Jadi kesimpulan lagi hadis hasan lidati. Ta'rif hadis hasan lidati yang ta'rif iaitu sanad bersambung. Bersambung ianya makna bersambung ko hadis bersambung, sanad bersambung maksud jino. Kamu kan? Berarti sanad perawi hadis hasannya bersambung dengan pu. Bersambung hadisnya dengan pu, dengan nakal orang hadis. Nakalnya pindah dari orang hadis waktu ke pindah ke orang kejuk ke nak ke pindah ke hadis orang hadis ke noyuk, orang hadis ke pindah ke noyuk lagi lah. Berarti mafhum matan jinan lagi bang, mangap mafhum tu lagi orang juga
berbelit-belit hak dengan kan lagi orang mufhum singkat pada tu. Ya ke hadis hasan li tadi perawi ji orang adil dan hana yang gugur. Lagi yang ni. Maka mufhum juga nah dia kan kan. Ya. Qada dabtuhu. Dabit ji kurung. Dabit hadis hasannya kurung. Apa makna kurung? Makna kurung itu hana sempurna lagi sempurna hadis sahih. Perawi hadis sahih. Jadi mufhum ji hino perawi hadis hasan li datihnya di perkena David perawi hadis hasan di datih diiyub David perawi hadis sahih. Kakak mau kan? Ghaira syadid ketiadaan syad. Mana jipu hadis hasan di datihnya hana yang syad perawi ji kon perawi syad. Punya perawi hadis syad nya perawi zero menyalahi ngon perawi yang ame. Perawi zero, perawi seorang diri menyalahi perawi yang banyak. Nya hadis syah. Menyo perawi hadis hasan di date hana lagi nya. Hana yang syah. Kamu agak? Ya. Alihnya perawi hasan di date nyo hana yang ilat. Berarti perawi ji hana yang cacat. Aneh apa sih? Ya adil kamu agak. Ilatnya kau nak dua yang ikut bagi buat video ikut deh. Ilat yang khafi, ilat yang mursa, yang gede buat video kan ikut ulang di guru. Kamu agak. Yang jelas kesimpulan je ta'rif hadis hasan perawi ji orang adil dan hana yang gugur bertambung-tambung hana yang gugur mufhum ji hana yang gugur perawi ji alihnya David perawi hadis hasan nyo di bawah David perawi hadis sahih alihnya perawi hadis hasan nyo hana yang short kalau lagi hadis short alihnya perawi hadis hasan nyo hana yang mengilah ya kamu apa liku julo wa hasan hasannya ngon hadis sahih musyarikat awaknya. Hasan ngon hadis sahih musyarikat. Pak musyarikat ji. Pak tama-tama je mama. Hadis hasan je mama, hadis sahih juga mama. Berarti musyarikat bak kata mama. Musyarikat awaknya dua bak kata mama. Munyo soal beramal nya bukan cuma hadis sahih, hadis hasan juga je mama. Kamu agak bahkan wajib beramal lah. Adanya musyarikat hasannya ngon hadis sahih bak tama-tama je muhujah di sisi ulama fuqaha dulu. Menyebab ulama fuqaha dulu nya berarti hadis hasannya musyarikat dengan hadis sahih. Pak musyarikat ji. Bak tama-tama je dah amal, bak tama-tama je dah muhujah, je dah cok sebagai dalil syariat. Ya, kamu agak. Berarti kau cuma hadis sahih man tak mendali syariat no gemendali kamu agak furuk syar'inya gemendalil bukan dengan hadis sahih man dengan hadis hasan juga gemendali furuk syar'inya. Jadi baik pengat lewat Wahabi ni. Ya hadis lemah pun lemah. Kamu agak anjur. Hasannya tambah cik lagi musyarikat dengan hadis sahih. Hasannya musyarikat dengan hadis sahih tama-tama je mama dan tama-tama je dah mendalil furuk syariat, furuk syar'i. Ya kamu apa? Ya, nya di sisi ulama fuqaha kebanyakan semua ulama fuqaha lagi yang berpendapat sebagaimana yang kali pahami li Iraqi ni ba kalam Khatabi. Di sisi kebanyakan ulama muhaddisin, ulama hadis lagi anjir. Kebanyakan ulama hadis lagi anjir berpendapat hasannya musyarikat dengan sahih bak sama-sama je beramal dan sama-sama je berdalil. Ya. Wa huwa bi tasmaihi nyawa tafriq. Berarti getafriq berarti memang hasan musyarikat dengan sahih mufhum ji kibar. Hasan berserta dua pembahagiannya hasan disamakan dengan hadis sahih bak sama-sama je muhujah. Sebagaimana hadis sahih je muhujah, hadis hasan lagi hancur. Ban dua boh pembahagian hadis hasan sama lagi hadis sahih. Sama-sama je muhujah.
Kau dua apa pun bagi hadis hasan. Hasan ni kata, hasan ni ghairi. Ya, kamu kata dua apa pun bagi hadis hasannya disamakan, dihubungkan dengan pembahagian hadis sahih, mak sama-sama je muhujah. Nah, je muhujah dengan je muhujah, je medali, je cok dali. Nah, kamu kata walaupun kedudukan hadis hasannya diiup kedudukan hadis sahih, walaupun tingkat di bawah hadis sahih, walaupun tingkat di bawah hadis sahih, walaupun lagi yang gede. Yang penting kau je beramal, kau je berhujah. Soal berhujah je. Soal berhujah yang sama dengan hadis sahih, walaupun kedudukan di bawah kedudukan hadis sahih. Bahkan ke Ibnu Salah tau. Bahkan ke Ibnu Salah, nah sebahagian ulama ahli hadis ulama hadis, sebahagian ulama hadis iaitu hanya asingkan nok asalnya. Berarti hanya hasannya hanya asingkan, nok asalnya hanya asingkan ke bawah. Karena punya pendapat yang kuat dilikut awal-awal tadamong dalam pembahagian ilmu hadisnya kena asal. Kayak kan? Hadisnya menyebagi secara ijmalinya kan lebo pembagian lebo no hadisnya ilmu hadisnya asal, itu jenis dah kena ya di bawah hadisnya no lebo no pertama hadis sahih, no kedua hadis asal, no kelet hadis dhaif. Pembahagian hadisnya kan dasarnya kan lebo. Kayak kan nok pertama hadis sahih, nok kedua hadis hasan, nok kelet hadis dhaif. Nah pendapat dari kalangan ulama hadis, hasannya hanya dijadikan sebagai nok tabah teruk. Makin bancit hasannya pertama dalam golongan sahih, pertama dalam nok sahih, pertama dalam bagian sahih. Berarti sahih dengan hasan nya tambah nok. Kamu kan punya tadang pendapatnya, berarti pembahagian hadis ada dua. Pembahagian hadis ada dua. Ada berapa dah? Kamu kan ada berapa? Dua apa pembahagian hadis? Pembahagian pertama sahih dan hasan. Pembahagian dua, yang kedua iaitu hadis lemah, hadis dhaif. Ya, kamu kan? Ya, bahkan kepada Ibnu Salah, bahagian daripada ulama hadis hasannya hanya dijadikan nok tabah teruk. Maki bancik pertama dalam nok hadis sahih. Laginya yang lahir nibak tindakan hakim. Ya, tasrifat hakim. Kamu orang. Tapi walaupun hasannya dijadikan dalam nok hadis sahih, awaknya tetap hanya diingkari dulu. Tetap hanya diingkari bahawa hasannya tetap di bawah hadis sahih, walaupun dijadikan hasannya dalam nok sahih atau genamai ke hadis sahih tu, ya kan, genamai ke hadis sahih tu hasannya. Tapi yang kedudukan ni tetap hanya diingkari lewatnya bahawa hadis hasannya tetap di bawah hadis sahih. Hanya tapi kedudukan ni tetap di bawah hadis sahih, hadis hasan. Berarti nyo karunya khilaf bakun agak. Khilaf bakun. Menyebab makna sama. Menyebab pendapat tu betalah ni. Ada pendapatnya berarti perbezaan je cuma bakun. Coba bakun hasan. Coba bakun sahih. Ini sama hasan dengan sahih. Hana mana sama sama huruf entah beda. Kamu kan hasan ya hasan, sahih. Ini sama dua kata. Beda kan? Beda ibarat. Tapi makna je sama. Pertama bisa berhujah. Kamu kan sama-sama je berhujah sani. Ya, berarti punya makna sama. Beda je bak ucapan. Nyola ala sawab dengku ikhtilafu fil makna dunal ibarati tak balik untuk lagi ke dalam. Kadang ke dalam yang betul ikhtilaf bak ibarat bukan bak makna. Berarti tak balik mentang tak duduk makna bak kata ibarat tak duduk bak makna. Berarti yang perbezaan ni cuma perkataan sahih dan hasan. Kau hanya sama kata dua apa kata.
kata sahih, kata hasan sama, hana sama. Kaya kan? Ka, apa makna haji? Makna haji sama, hana beda makna haji. Makna sama, hana beda. Yang beda haji bab perkataan tadi. Kamu kan? Ya, nyok aja no deh. Itu tak sambung pulang tu. Nyok Nabi dah kata musyarikat kerana hasan dengan sahih bukan cuma inaman dah musyarikat, itu nalik dah musyarikat haji. Tapi nyok hana mungkin dah ke Nabi oh hantar pada. Panjanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.